Korang dah rasa penat sangat ni, rasa macam ngantuk sangat, tapi bila baring tak boleh nak tidur, terkebil-kebil. Bila otak dah terlampau aktif waktu malam, badan kita dia tak boleh off. Lama kelamaan dia akan menyebabkan tidur kita jadi terganggu. Of course, emosi kita juga akan tak stabil. Kadang-kadang kita ni terlampau asyik dengan duniawi sampai kita lupa yang tidur tu sebenarnya keperluan, bukannya satu kehendak. That's why kita punya badan perlukan melatonin dan juga vitamin B6 untuk dapatkan rehat. Kalau korang tak boleh nak dapatkan dari makanan yang fresh secukupnya, korang boleh mula amalkan suplemen melatonin tablet sebagai contoh daripada Nai yang basic. Dia boleh bantu untuk stabilkan balik hormon dalam badan kita. Dia bukan ubat tidur, tapi dia akan bantu ajar badan kita supaya faham waktu bila dia kena rehat. Bezanya Nai yang basic ni dengan yang lain adalah dia tak ada gula, and dia mesra dengan kulit dan juga badan kita. Korang boleh dapatkan melatonin tablet ni dekat beg kuning Cik Fia.